kata-kata. Podcast ini bermula, didik menginspirasi hingga ke mercu jaya. Wabarakatuh. So kembali lagi kita dalam segmen Sepatah Dua Kata, iaitu podcast yang dibangunkan oleh Pusat Tuition Maths Power. So bersama saya lagi Nakib selaku host anda untuk segmen podcast kita ni. So hari ni kita ada satu tetamu yang istimewa untuk kita borak sikit lah pasal tajuk kita hari ni, Seram Sejuk. Yes. So kita bawakan anda hari ni Cikgu Faiz. Boleh perkenalkan ni Cikgu Faiz? Okay, hai. Assalamualaikum. Apa khabar? So saya Cikgu Faiz lah. Terima kasih untuk saudara Nakib sudi jemput saya lah pada hari ni. Dikatakan kita nak buat slot seram sejuk lama dah saya tunggu slot ni. Dah setahun. Dah setahun. Baru ke udara. Okay. Plan in the making tu setahun ni nak buat podcast cerita hantu ni dengan Cikgu Faiz. Tahun lepas plan, tahun ni baru buat. Yes, betul. Setahun tunggu tak? Dari bulan puasa tahun lepas sampai bulan puasa tahun ni baru kita nak bercerita sedikit lah mengenai seram sejuk ni. Okay, sebab mandang kan kita bulan puasa kan, so memang sesuai lah nak cerita seram sejuk. Kurang ni. sikit takut. Kurang sikit takut. Kita tahu hantu tak ada sekarang, ngerikat. Kita pula cerita waktu petang, bukan waktu malam kan. Aduh, okay, so seperti yang anda semua dah tengok sebelum ni kita bersama podcast kita, Cikgu Faiz ni baru first time masuk. So ramai lagi tak tahu. Cikgu Faiz mengajar apa kat Maths Power ni? Okay, saya mengajar subjek sains, geografi dan sejarah. Okay. So kalau nak tuition, datang sini. Belajar dengan Cikgu Faiz. Yes, kita promote ni. Okay. Untuk kita punya soalan first lah, sebelum kita tanya Cikgu Faiz pasal pengalaman nanti tu. Cikgu ni jenis penakut ke atau biasa lah dengan benda-benda ni? Kau macam mana? Okay, soalan bagus. Sebelum kita nak cerita pasal cerita tu, kita kena tanya dulu, penakut ke tak? Orang tu. Okay. Dia jawapan dia, berani takut. Takut berani, macam tu lah. Okay. Ni berani takut dia at the same time takut, at the same time terpaksa berani. Okay. Dia bila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita rasa meremang kan, kita terpaksa lah buat berani lah. Buat keras lah. Walaupun takut. Walaupun takut. Tapi best lah Nakib. Sebab aku kan pakai spek kan. So kalau aku takut kan, aku buka spek. So aku tak nampak lah benda tu. Boleh macam tu. Main cheat dah. Okay, kalau benda tu dia keluar depan mata, pokoknya kita buka, emang nampak kabur lah. Dia nampak kabur lah kalau kita buka kan. Memang kita nampak lah benda tu putih, tapi macam benda tu, so macam kita tak ambil pot lah. Ini kelebihan untuk orang yang pakai spek Kalau jumpa hantu tak ada masalah, cabut je. Buka je. Kadang-kadang kita rasa macam hantu ke tak, tapi buka aspek kan. Bagi takut dia. Hilang lah takut tu. Macam tu lah. Pernah ke dalam situasi macam tu? Ada hantu waktu buka spek, pernah? Nak kata pernah tu tak lah. Tapi dia macam mana benda tu, kalau kita rasa dia ada berdekatan dengan kita akan buka aspek tu. Memang tak nampak lah lantai yang kita pijak tu. Tapi kuat power kuat 400. Alright. Kita kena mulakan terus. Yes. Soalan yang orang tunggu-tunggu ni, nak tahu cerita macam mana. Okay. First cerita seram yang kau pernah alami yang sampai sekarang ingat pun macam meremang kan. Ada tak? Tapi kalau boleh yang the best tu simpan untuk last lah. The best simpan untuk last. Dia beberapa ni kita yang awal dulu, cerita dulu. Okay. Ada. Boleh share. Okay, alright. Saya nak bagi tahulah, kalau ikutkan saya punya pengalaman, saya tak pernah lah jumpa aku tak pernah jumpa lah yang hantu tu betul depan-depan. Jelmaan tu tak ada. Cuma macam kita selalu dengar daripada orang, dan juga dia keluar daripada mimpi kita lah. Masuk dalam mimpi kita.
Oh tapi cerita daripada orang and then macam gangguan je lah. Dia bukan Yes. Tak Tapi adalah sebenarnya nampak depan mata. tapi sebenarnya macam pernah alami, tapi tak pastilah benda tu mimpi ke real, tapi tak apa, nanti kita cerita. Oh. Dia macam tak tahu 50-50. Dia tak tahu sedar ke tak time tu. Yes. Dia macam mild lah, macam separuh sedar, separuh tak. Oh ada. Okay, boleh teruskan cerita yang first. Okay, alright. Cerita ni, saya nak ceritakan yang cerita first ni memang legend lah. Okay, cerita legenda, tak tahulah legenda ke pasti ke hoax ke kan. Memang cerita ni saya nak ceritakan benda ni berlaku dekat tempat aku belajar dululah. Okay. Salah satu universiti dekat belah utara. Universiti apa tak boleh, Tak tahu sendiri je lah. tak boleh cerita lah. Tapi kalau orang yang belajar dekat universiti ni, dia mesti tahu cerita ni. Kalau sebut nama-nama Osam je tahu ni. Tak boleh, tak boleh. Nanti tahu kan tak? orang kata buat cerita pun kan, nanti memburukkan universiti kan. Oh, Tak. lawak. Okay. Kita sebenarnya nak cerita apa yang berlaku lah dekat universiti tersebut. Okay. So kalau dekat universiti yang aku belajar dulu ni, dia ada satu legenda lah. Legenda pun legenda ke, orang pernah jumpa pun tak pastilah. Tahu. Yang dinamakan sebagai orang sebelah. Oh. Nama macam orang sebelah. Macam simple je kan. Aku ingatkan ni cerita last. Aku ingat ini paling best. Tak apa. Oh, last banyak lagi banyak lagi. lagi cerita. Aku dah expect any last. Okay. Sabar. Banyak cerita. Okay. So orang sebelah ni kalau kita dengar kan, mesti kita anggap orang sebelah kita. Contoh macam macam saya dengan Nakib lah, sebelah kan. Okay, ni Nakib orang sebelah kan. Macam tu ya. So dia berbeza sebenarnya. Kalau orang sebelah ni sebenarnya naratif dia berlainan. Okay, sebelum tu aku akan cerita dululah. Macam mana boleh terjadinya nama orang sebelah ni. Okay, kisah dia masa tu aku ingat lagi, masa tu cuti midterm break. Okay, kalau kita dekat universiti kita ada 14 minggu. So kita akan ada satu midterm break lah. So dalam midterm break seminggu tu ada student yang balik lah. Ada student balik, ada student yang tak balik. Ada yang stay. Okay, so ada yang stay. So yang mostly yang gegel-gegel ni tinggal dekat hostel lah, dekat college. Tak balik lah. Tak balik. So diorang stay dekat seminggu je kan. Kadang-kadang diorang ni jauh, Sabah Sarawak ataupun Johor, belajar dekat utara pula kan. Memang susah nak balik. So costing lah tinggi kan. Pergi dah costing, balik pun costing. So nak dijadikan cerita, yang perempuan ni dia tinggal dekat college tu, dia seorang-seorang je. Dia bukan satu blok tu dia seorang. Maksudnya dalam satu level tu, level tingkat dia seorang je. Tapi masa tu nak bagi tahu, dia tak tahu. Dia tak tahu yang Ada orang tanya you, dia tak tulis. You apa? Atau dia bagi tahu, tak boleh bagi tahu You apa dia tak boleh bagi tahu lah, sebab itu nanti memburukkan nama you bab kata Cikgu Faiz. Jangan dia lebih kurang lah, tapi bukan yang tu. Apa yang komen tu bukan salah. Bukan. Okey, sambung. Okey, apa tadi? Okey, dekat college tu, dekat asrama tu memang ada seorang perempuan ni, dia duduk kat situ lah, dekat level tu. Tapi dia tak tahu yang dia ni seorang-seorang. Dia tahu lah yang kat level tu tinggal dia seorang. Yes, masa tu dia tak tahu. So dia anggap macam biasa je lah. Okay, one day waktu malam tu nak jadikan cerita, ada orang ketuk pintu bilik dia. Okay. Ketuk lah. Lepas tu si member ni dia macam yelah, memanglah tak ramai orang kan dekat college kan masa tu. Takutlah nanti ada stranger ke, yang ketuk kan, orang bukan kawan ke. Okay. So dia ketuk, lepas tu dia tanyalah, siapa? Lepas tu dia kata, orang tu jawab lah, orang sebelah. Dia kata orang sebelah. So dia ingat, mungkin yalah, sebelah bilik dia ke. Dia ingat roommate sebelah tu tak balik lagi. So dia assume ada lah. So and Logik then lah. logik lah kan. Kalau kita orang cakap orang sebelah tu, ya ke sebelah ke? Of course bukanya kan. so kita ingat orang bilik sebelah kan. So kita pun macam okay, confident lah, ada member lah, boleh teman kan. Kalau tak ada teman boleh borak kan. Yang ni yang part yang dia punya climax dia. Okay. Dia buka je pintu tu, tahu apa jadi? Itu bukan orang sebelah yang kat sebelah rumah, sebelah bilik, tapi orang yang separuh badan. Separuh ke? Yes, separuh badan. Itulah dinamakan sebagai orang sebelah. Sebelah lagi tak ada, ada sebelah aje. Okay.
So ni memang legenda dekat universiti dekat situlah tempat aku belajar dulu ni. Kira kalau tanya budak-budak kat U situ memang dia orang tahu lah. Yes. Tu Mostly memang dia orang kenal lah orang sekolah. memang cerita ni memang masa tu memang panas lah. Kira kalau sampai jadi famous maksudnya ramai lah orang yang kena gangguan yang sama dekat AU tu. Betul. Ni ada cerita ni bukan student je, lecturer pun sama. Lecturer pun dia. Tapi sabar dulu. Lagi legit lah. Lepas dia dah nampak orang sebelah tu depan mata dia, memang depan-depan dia, apa jadi? Pengsan lah member tu dekat pintu tu. Esok pagi baru orang jumpa dia dekat pintu. Dia lah bayangkan pintu terbuka, tiba-tiba pengsan depan pintu. Macam pelik kan. Kan. So itulah orang kata permulaan cerita orang sebelah. Dia ada kisah background dia macam Yang tu tak pasti. Sebab memang masa dengar cerita tu orang yang stay back cuti mid-sem selalu kena kacau. memang kena lah. Memang kena kacau. So selalunya gegel akan balik lah. Lepas dengar cerita tu takkan duduk situ. Tak pasti. Walaupun duduk jauh mesti balik punya lah. Tapi tak pastilah kesahihan dia sama ada cerita tu senior yang cerita kat junior untuk takutkan supaya tak duduk dekat Suruh balik. college, suruh balik ataupun memang wujud lah benda tu. Kan? Tapi dah kalau sampai lecturer pun kena, dah macam legit dah benda tu macam. Betul. Okay. Yang lecturer pula, kita orang, saya ceritalah dekat Lecturer pun ada cerita universiti. kan? Universiti yang aku duduk ni, kita orang tak ada fakulti lah, tapi kita orang pakai blok. Okay. Ada satu blok F ni. Blok F ni blok baru, dia memang hujung sekali. Time tu lah baru. Masa tu barulah. Hujung sekali dekat dengan pintu A lah. Ni kalau aku bagi tahu ni, aku rasa penonton dah boleh tahu dah. Mana yang dekat you tu mesti tahulah. Of course lah. Okay. So dekat blok F ni dia ada satu, orang kata kalau duduk dekat situ tak boleh lepas pukul 6 petang. Tak tahulah, tak kisahlah lecturer ke student ke, mesti kena balik lah. Tak boleh duduk kat blok tu. 6 petang sharp balik. Tak payahlah nak buat OT ke, buat kerja lebih tambahan ke, tak payah. Blok tu blok kuliah ke apa? Bukan. Dia blok kuliah. Faham. Tapi kita tak panggil fakulti lah, kita panggil blok lah. Kita panggil blok F. Kalau kuliah blok So bilik lecturer ni dia dekat bawah. Mostly kita orang dekat sana, dekat blok F ni bilik pensyarah dekat bawah. Ground floor lah. And then masa dia kan, kalau tahu tak, kalau office kan ada yang apa tu, blind tu, yang yang dia tu kan? dia kan pakai langsir, dia pakai yang macam blind. pejabat punya tu. Yang boleh ngering tu. Yang tu. So masa tu dia macam tertenganga lah, dia tak tutup lagi kan. Okay. So lecturer ni tengah buat kerja, tiba-tiba mata dia terpandang lah dekat tingkap luar tu. And then dia nampak betul-betul lepas pukul 6 tu memang orang sebelah dalam waktu senja tu. Tapi dia tingkat bawah kan? Yes. Okey lah tingkat bawah, sebab tingkat bawah, tingkat 3 habis lah. Dia terbang maksudnya. Orang sebelah tu. Memang lecturer ni memang tak percayalah sebelum ni, tapi once dia dah nampak benda tu depan mata, orang sebelah tu tengah tengok dia, baru dia tahu. Memang mencecek lah, lari balik, kemas-kemas tu balik. Memang lepas tu tak sampai pukul 6 lagi dia dah cabut lah balik. So dekat blok tu kalau lepas pukul 8 okey lah, tak ada masalah kalau nak datang. Tapi masa pertukaran waktu maghrib tu kan, waktu maghrib tu, waktu senja tu memang time dia. Time dia lah kata. Tapi ada tak orang pernah cakap macam explain secara detail macam mana rupa orang sebelah tu? Maksudnya dia lelaki ke, macam nampak macam perempuan ke? Yang tu tak pasti pula, tak ada pula orang cerita. Tak ada. Tapi memang dia separuh lah. Tapi bila dia nampak kita, dia senyum lah. Senyum. Senyum separuh. Senyum separuh. Sebelah yang senyum. Tapi tak tahu macam hantu lelaki ke hantu perempuan tu. Tapi mungkin lah sebab yang dia kacau tu lecturer yang perempuan dengan student perempuan. So mungkin perempuan lah. Macam tu dia tak mungkin lain gender yang musik. Selalunya kalau kita lelaki, hantu perempuan kat Pontianak ke apa musik kan? Hantu jarang lelaki. Tak ada juga kan? Pocong? Paling busuk pun orang minyak. Orang minyak je tak kira macam hantu tau. Okey lah, lepas tu memang kes orang sebelah tu memang famous lah. Memang masa tu dah tahun 2011 2012 macam tu lah, memang panas lah cerita dekat universiti tu.
Tapi cakap pasal Blok F ni, aku nak cerita sikit lah. Aku pernah mengalami sesuatu peristiwa dekat Blok F tu dengan kawan aku tau. Berkait ke tak dengan tu sebelah? Dia tak berkait. Tapi dia macam pelik tau. Okay. One day kita orang ni sebenarnya boring. Biasalah yang dah student kan, bila dah malam-malam kadang-kadang dah tak ada assignment buat apa. Kita orang saja lah jalan-jalan. Dan kita orang ni macam tak ada benda lain, kita orang pergi Blok F tu waktu malam. Memang tak ada, orang kata tak ada kerja. Tak ada kerja, cari kerja. Berapa orang ni? 2 orang? Oh tak ramai, dalam masa tu ada 5 orang lah masuk. Okay lah, not bad lah. Okay, ceritanya masa kita orang sampai dekat Blok F malam tu memang sunyi, sepi, senyap je. Okay, tapi kat situ kita ada mesin gedegang. Kalau orang sana kat universiti tu kita panggil mesin gedegang. Atau mesin gedegang yang mesin air tu lah. So kita orang pergi nak aim mesin gedegang tu lah. Bukan main jauh lagi, daripada college pergi tu kan, Sepatu mata nak minum air. Okay lah, masa tu member tengah beli air kan. Aku macam tengok je lah tingkat, daripada tingkat bawah tingkat atas. Dia macam Blok F tu dia macam petak macam tu kan. So tengah-tengah tu macam assembly area lah. Oh faham, okay. Macam sekolah punya style. So aku tengok lah daripada tingkat bawah sampai tingkat atas. Saya saja tengok kan waktu malam macam mana kan. Kau tahu macam apa jadi lepas tu? Aku terdengar orang gelak weh. Ya ini sumpah, ini serius. Tapi aku tengah tengok atas cari-cari masa tu memang tak ada orang, kereta tak ada. Kita orang je ada berlima. Tiba-tiba masa aku tengah kawan aku tengah beli air gedegang tu kan. Aku tengah tengok atas tu, tiba-tiba dengar bunyi orang gelak. Macam tu lah. Ngilai lah? Dia tak mengilai, dia macam student. Kalau kau tengah student kalau kau tengah buat lawak kan, dia akan gelak macam tu. Gelak grouping lah. Lepas tu kan kita orang pandang lah masing-masing kan. Semua dengar? Dia semua dengar. Lepas tu kita orang tengok, aku tengoklah dekat koridor tu kan, daripada tingkat bawah sampai tingkat atas kan. Satu keliling blok aku tengok. Tak ada mat. Tak ada orang mat. Masa tu aku dah petak lah. Aku cakap, weh, aku dengar daripada mana? Tapi memang suara tu memang tingkat atas lah, bukan tingkat bawah. Memang dia macam tu, macam kau keluar daripada kelas kan, kelas kuliah kan. Kau macam ada cerita best, kau gelak-gelak. Tapi semua dengar Yes, semua dengar. Masa tu kita semua tengok, mana-mana tak ada. Tak ada. Kita orang tunggu juga kat situ. Tak ada orang. Tak ada orang turun. Tak ada orang keluar daripada bilik kelas, tak ada. Oh, kau tak naik? Memang tak lah aku nak naik. Tak ada kerja aku nak naik. Aku rasa kalau geng-geng aku yang itu, yang zaman aku belajar USM, aku rasa diorang naik tu. Aku akan ikut juga. Sebab takkan aku nak duduk bawah seorang kan. Diorang jadi berani tu. Kita orang kat USM pun pernah ke pusing-pusing. Pusing-pusing dalam USM lah, panjang. Kadang-kadang jalan kaki je. Pusing kan. Kalau nak tahu cerita yang aku punya cerita ni, aku tak nak cerita lah, tapi korang boleh pergi kat aku punya TikTok punya account. Aku ada buat video tau. Video tu video paling famous aku pernah ada. Boleh tengok macam tu. Tu ada cerita, ada kisah dia. Gua Retun. Apa nama TikTok? Abekip. Abekip. Boleh search Abekip. So dia pasal ni je, tak dia agak seram lah kalau sebab kita yang alami kat situ. Oh, cerita yang masa form 6 ke? Tak form 6, dia time aku kat USM. Yang kau bukannya kau hantar kawan kau masa STP tu? Alah, itu aku tak buat cerita pun. Oh, itu kalau TikTok aku buat pasal aku pusing-pusing kat USM. Time tu aku 9 orang pusing-pusing ambil gambar. Lepas tu tapi ada satu time tu tengah jalan-jalan dan talung gelap lah kat USM. Yang tu lepas lalu dekat tempat arkeologi kot. Memang ada satu patung macam serang lah, patung orang zaman purba yang zaman caveman tu kan. Memang dia buat 2-3 orang je tengah duduk stay yang tu. Kita mula nampak takut kan, lepas tu bila tengok dekat kan, patung. Tapi lepas daripada situ kita orang gerak jalan tu, aku sajalah kira berapa orang dengan kita tu. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kira kan? 10. Tapi aku tak tahu pun kita ada 9 orang je. Tapi 10. Lepas tu aku cakap kita 10 orang. Okay. Lepas tu aku suruh member aku orang lain kira. Dia pun kira. 10. Dia kata kita bergerak lah jalan. Sampailah balik hostel semula. Aku tengok gambar, check balik kan. Kita 9 orang ni. Siapa yang lagi orang? Sudah, kita buat video. Tahu-tahu esok FYP. Boom. Video tu. Ini mengingatkan aku kisah dulu masa aku kecil dulu. Hantu lilin. Alamak. Hantu lilin bila ambil gambar dia akan menyelit.
Oh, hantu macam tu dia punya konsep. Hantu dia, lilin masa tu zaman 20-an dulu. Siapa yang lahir zaman tahun 1990-an, tahun 20-an tu memang boom lah cerita ni. Masa tu bermula dekat JB, dataran JB tu. Masa tu orang tu ambil gambar lah, dekat Padang kan. Masa tu ramai orang. Kalau ramai orang, of course lah, takkanlah ada hantu pula kan. Yalah. Tempat-tempat ramai orang. Tapi tak meleset pemikiran tu meleset. Masa tengah ambil gambar ramai-ramai dengan family tu, tiba-tiba ada seorang pula ekstra. Alamak, Muka pucat, tinggi, menyelit di belakang. Masa tu tak ada AI, tak ada nak Photoshop. Nak edit pun susah tu. Nak edit. Orang pun tak reti dia edit. Masa tu pakai zaman Kodak tau. Okay. Nak proses gambar tu memakan hari tau. Betul lah. Bila tengok kan macam siapa pula kan orang ni kan. Dataran JB Masa tu memang famous lah. tu cerita tu yang famous lah time tu. Memang masuk dalam Mastika tu lah. Siapa tahu masuk ni Mastika, memang masuk Mastika. Lama tak baca Mastika punya majalah. Dia comel dia. Okey lah. Lepas tu kan berbalik pada cerita tadi tu kan. Kita orang tunggu juga tau. Tunggu berapa minit kan. Nak tunggulah nak kepastian dan kesahihan. Ada tak manusia? Tak ada. Lepas tu cakap dengan member, dah kita balik lah. Kan kejap lagi lain pula yang keluar kan. Betul juga. Memang masa tu kita orang datang je Blok F tu, tiba-tiba bunyi gelak gitu kan. Ui. Masalahnya siapa? Sampai sekarang ingat cerita tu lah. Setiap kali korang ada kuliah kat Blok F mesti risau-risau. Dia waktu kebetulan masa tu tak ada orang kot. Kalau ada kuliah selalunya penuh lah. Memang tak ada masalah. Memang tak tahu, mungkin tapak dibina tu tak tahu ke apa. Boleh dia ada history lah di bawah tapak pembinaan Blok F tu. Lepas tu satu tu Blok F. Lepas tu kita orang panggil BK tu. BK ni kita orang panggil dia untuk stand for bilik kuliah lah. BK. So kita tak panggil orang kat sana, kita tak panggil bilik kuliah. Alah tu formal sangat tu, nampak sangat newbie. Kita orang panggil sana BK. Okay, BK. Bukan BK BK. So BK ni kita orang ada BK 1 sampai 20. Dia macam rumah panjang. So ada berapa blok A sampai F kot, tak ingat lah, lupa lah. Okay. Blok A tu dia ada 4 kelas, BK 1 sampai BK 4. Okay, sebelum ni kalau kau nak tahu, memang kita orang buat kelas juga. Maksudnya lecturer buat kelas. Ada orang komen kacaknya Cikgu Faiz. Ada orang puji lah. Siapa ni? MSEI Susahnya sebut nama. Terima kasih. Okey, blok kuliah tu kita ada BK 1 sampai 20. Semua BK tu dia ikut blok lah. Cuma BK 1 sampai 4 ni dia blok A. Okey, sebelum ni masa aku masuk dulu, memang blok tu dipakai lah untuk waktu malam. Waktu siang memang pakai lah untuk kelas. Malam pakai. Selalunya kita orang ni malam-malam kita orang ni ada apa orang kata yang asrama tu, prep. Kita orang ada buat prep. Okay, tapi sebenarnya tak digalakkan lah. Memang Pak Gad marah kita orang tahu sebab membazir elektrik. Malam-malam pakai. Masalahnya kita orang bukan sampai pukul 11, pukul 1. Memang Pak Gad marah kan. And then BK 1 sampai 4 ni ada kisah tau di sebaliknya. Mengapa dia sampai petang saja, dia tak sampai malam. Okay, ceritanya kelas ni dia buat masa tu, tak silap masa tu tengah hari ke petang macam tu lah. Okay, ni lecturer maths aku tau. Dia pun pernah mengalami juga, lecturer pun pernah mengalami. Dia ajar dekat BK 4 tak silap masa tu. Masa tu student dia ramai lah, student kelas maths dia. Dia tengah ajar dekat whiteboard dia tulis. And then lecturer aku ni dia tanya soalan lah, tapi ni bukan student aku, dia student subject maths lah. Okay. So dia tengah tulis dekat whiteboard tu. Dia tanyalah soalan. Biasa kita tengah tulis, tanya soalan, tiba-tiba ada seorang jawab. Dan jawapan tu betul lecturer tu kata memang betul jawapan tu. And then dia paling lah, lecturer tu paling ke belakang. Siapa yang jawab tadi? Macam terkejut lah sebab budak tu boleh jawab kan. Bayangkan pelajar dalam kelas tu semua diam. Semua mata macam tak tahu siapa yang jawab. Mata semua macam blank tau. Lepas tu lecturer kata, siapa yang jawab tadi? Miss, kita orang pun dengar Miss.
Tapi kita orang tak tahu siapa. Bayangkan sampai macam tu. Tahu tak? Aduh. Masalahnya hantu tu pandai tau. Subjek maths lah tu. Lecturer tu tanya dia boleh jawab. Kau bayangkan? Sekejap. Mesti dah hari-hari duduk alam Agaknya lah. Sekarang dah tahu lah. Asyik dengar kuliah ke. Kau tahu start daripada tu lecturer tu tak buat dah kelas tu. Tukar kelas lain. Oh, cari bilik kuliah lain. And then bukan lecturer tu je, lecturer lain pun banyak mengalami gangguan yang sama lah dekat BK 1 sampai 4 tu. Memang kalau kelas sampai petang je, malam memang Pak Gad akan kunci lah. So malam memang BK 1 sampai 4 kawasan larangan, forbidden. Okay. So memang eerie lah, macam seram lah tempat tu. Daripada kes yang lecturer kena tegur, itu memang lecturer aku cerita memang kata ish, Seram lah. siang-siang buta tau. Bukan malam, siang-siang buta kot. Ya tu. Soalan semua lain student lain pun dengar juga. Ush. Kalau aku jadi student kat situ time tu, nak keluar tak ada alam tu dah. Itulah. So banyak lah dekat sana memang banyak kes lah. Ada lagi ke kisah seram? Biasalah macam aku macam kau juga dulu pernah lah buat yang apa tu? Eksplorasi. Eksplorasi paranormal. Masa tu kita orang ada program dekat asrama kita orang, dekat college kita orang. Kita orang nak melarikan diri tau. Kita orang diploma ni, student diploma dia selalu paksa tau. Kalau ada apa program wajib pergi. Pergi dewan, wajib pergi. So kita orang masa tu malas kan. Lepas maghrib tu, sembahyang maghrib tu kita orang cuba terus cabut. Konon nak pergi dewan lah, tak, kita orang melarikan diri. Member bawa kamera DSLR. So kita orang ni lah meneroka satu universiti. Ambil lah gambar random kod-kod lah, ada jelmaan ke apa yang tak ada pun. Tapi yang paling aku ingat sesuatu dekat library, dekat perpustakaan, dekat tempat aku belajar tu. Sorry Cikgu Faiz, ada orang komen pernah dengar cerita jalan dekat Masjid Jin dekat E. Pernah dengar cerita jin dekat Masjid Jin kat E? Asal ni Blok E ke? Ni kawan kau ni Faiz. Ini siapa ni? Aku ni kawan kau ni. Sebab dia kata mesti tak dapat detect kan siapa. Cerita jin. Tapi masalahnya blok E tu memang blok seram juga. Dia memang petang-petang memang aku pun tak berani pergi situ. Dia tahu. Mesti gila kau, blok dia dah hujung sekali, petang-petang pergi situ mantap lah. Set lampu pun sebut dia ada, tapi masalahnya vibe dia paling hujung tau. Blok tu paling hujung. Lepas tu student kurang pergi sana. Blok E dengan blok F ni antara student yang paling kurang pergi lah. Blok F tu okey lagi, tapi E ni paling kurang lah. Memang kurang ada kelas berjalan kat situ kurang ke atau macam mana? Lecturer pun macam malas nak buat kelas kat situ. Dia ada je kelas, tapi mostly tak ada sampai malam lah. Kalau malam dia akan buat dekat blok lain lah, blok yang lebih selamat. Lebih tiada gangguan. Tapi Masjid Jin ni tak pasti. Tu nanti kena tanya yang otai lah. Okay. Mesti tahu cerita ni. And then apa tadi? Pasal paranormal tu kita orang buat sajalah ronda-ronda dekat universiti kan. Sampai dekat perpustakaan tu aku ingat lagi masa tu kita orang saja take a break lah. Take a break. Lepas lari. Bukan lari tadi. Melarikan diri tu maksudnya kita orang melarikan diri daripada pihak kolej. Daripada program tu. So sampai kat library tu member tengah borak. Lepas tu tiba-tiba masa aku tengah berdiri dekat tepi bangunan tu, tiba-tiba bau wangi wangi yang memang wish. Dalam library tu? Bukan library, tepi library keluar. Antara ni pejalan kaki, lepas tu ni macam ada tanah sikit, lepas tu dinding library lah. Aku berdiri tu. Kawan aku berdiri dekat koridor, dekat laluan pejalan kaki tu. So aku berdiri dekat tepi bangunan library tu. Masa tu library tak buka malam tu, tak silap aku, sebab gelap. Aku ingat lagi gelap. And then suddenly tiba-tiba wangi yang memang wangi memang bau bunga. Aku punyalah cari, yalah takut pokok bunga, kadang-kadang ada pokok bunga kat situ kan, tengah mekar tengah mekar kan. Kita tak naklah shot sendiri kan. Aku cek kiri kanan tak ada pai. Pokok belakang aku tu pun pokok yang daun, bukan yang pokok bunga. Aku fikir aku seorang je ke bau kan. Aku tanya member aku yang dekat pejalan kaki tu, semua kata tak, dia tak bau apa-apa. Kau seorang je kau hidung kau problem, dia kata kau je Faiz hidung kau problem ni, bau.
Aku seorang pula. Okay, nasib baik aku bawa wangi je. Aku tak jumpa. Lepas tu yang kedua, kita orang bergerak lagi. Pergilah ke pintu gate C. Gate C ni pintu yang tak pakai lah. Dia dah memang dah seal lah. Dia orang kata dah close. Memang tak ada, memang tak digunakan lagi. Kita orang pakai gate A dengan gate B je. Tak ada orang keluar masuk dah lah. Tak ada keluar masuk. Terus. Kat situ memang ada pokok besar tau. Yang ni aku dengan kawan aku pula mengalami benda yang sama. Tapi bukan bau wangi, bau busuk. Tadi Wangi okey lagi tau. itulah. Tadi bau busuk, tadi bau wangi tau. Tiba-tiba dekat pintu gate sini bau busuk macam hanyir tau. Bau yang macam tak tahu nak cakap macam mana. Lepas tu aku pandang muka kawan aku pandang aku. Lepas tu kita orang angguk lah. Faham lah. Dia tak nak tegur benda tu. Bahaya. Member yang lain-lain tak bau. Diorang macam berburas sama diorang kan. Macam tak ada apa-apa lah. Tak bau kan? Tak bau. Balik daripada dekat hostel tu kita orang cerita lah. Kau bau apa? Kau bau tak tadi bau busuk? Sama lah bau busuk. Memang bau tak tahu macam tak tahu macam mana dia cakap. Macam bau busuk lah. Macam hanyir, bangkai macam tu. Yang tanya member lain semua tak bau. Member lain tak tahu hidung tu sumbat dia. Tiga tak tahu. Itu semua. Tak bau. Itulah. Aduh. Tu lah cerita dekat universiti kat utara tu lah. Memang ada satu kisah. Ada satu cerita lagi. Zaman you juga? Yes, zaman you. Ini zaman you. Ini kau member rapat aku cerita. Kawan karib aku lah. Dia masa tu kita orang tengah cuti SEM. Masa tu kita orang dah habis belajar dah. Dia pergi ke universiti tu sebab nak uruskan something dokumen lah, tak silap aku. So dia cuti SEM, tak ada student kan. So dia pergilah dekat college 2. Aku tak boleh bagi tahu nama. Kita bagi tahu college 2. College 2. College lelaki yang nombor 2 lah. So orang yang belajar kat situ tahulah nombor 2 tu apa. So masa dia duduk dekat situ, bukan college 2. College 4. Sorry, college 4. Silap. Nombor 4. Nama dia apa? Pulai so bagi tips, bagi hint tip. Pulai tak silap. Member tengah duduk kat situ. Masa tu memang floor tu kosong lah. Dia tengah duduk kan. Tengah cuti kan? Tengah cuti kosong. Dia masa tu pengurusan college dia bagilah blok tu. Tak tahu kenapa memang dia suka duduk kat blok 4 tu. Untuk orang kata penempatan sementara. Kalau atlet, kadang-kadang ada atlet yang lawan sukan universiti ni, datang daripada you lain macam tu lah. bila cuti SEM kan diorang bertanding kan. So diorang akan duduk dekat college 4 ni lah. Member duduk lah. Jadi dengan kawan aku yang lain lah, ada juga. Masalahnya diorang ni dapat seorang satu bilik. Dia tak bilik sekali Itulah, padahal 3 katil. Kau duduk je lah sekali kan. Tak, duduk asing-asing seorang-seorang. Aku dengar cerita dia kan, apa motif korang dapat seorang sebilik? Duduklah 3 orang kan. Tak tahu orang pengurusan college tu dia nak naikkan bil elektrik kan. Astagfirullahaladzim. Macam tu pula. And then nak jadikan cerita, masa tu sunyi. Tiba-tiba kau tahu tak kau tahu macam kita orang punya koridor tu dia pagar besi tau. Pagar besi. Kau bayangkan kalau orang yang lalu kat pagar besi tu, kalau kita bawa baton tau. Baton besi tu dia kan tak besi berlubang gitu kan. Tak ada baton pula kat sini. Kalau random kalau ada baton sini. Macam tu lah yang tu, kalau remote tu kan. So remote tu dia boleh jadikan baton lah. So contohnya kita lalu dekat koridor kan, kita akan baton tu macam tang. So dah satu blok tu memang bergema kan. And then member ingat masa tu, ada orang lain kot duduk sini. So macam tak takut sangat lah. Sekali buka pintu, senyap, tak ada orang. Bunyi tu pun hilang. Tak ada orang main baton tu. Kat bilik air pun pernah kena kacau juga. Bilik air mana situ? Tiba-tiba ada shower buka kan. Orang tak ada. Lepas tu tanya member mandi tapi cepat-cepat Yang baton tu memang lah masa tu dia memang ingat lah. Masa tu member ingat ada orang lain kat situ lah. Tapi rupanya tak, buka je pintu, bunyi baton tu hilang. Tahu buka terus lagi dia. Itu memang college 4 tu orang kata memang banyak lah cerita dia. Untuk yang lelaki lah. Yang kat perempuan tu dekat college bawah tu, dekat bawah bukit tu,
Saya tahu. Orang yang dengar yang duduk kat situ mesti tahu. Yang belajar kat situ. Dulu kau bayangkan kita kat kolej perempuan tu ada 3 blok, tapi dia pakai 2 blok je. Blok satu lagi yang ketiga tu dia tak siap macam bangunan terbengkalai. Member yang selalu jogging dekat ladang belakang tu memang kalau lalu tu memang seram lah. Until now tak siap. Oh tak, masa aku dah nak time kau lah. Aku dah nak habis belajar tu dia tengah sambung balik. Tak ada bajet. Kira siap lah ni sekarang. Dah siap dah. Tu senior duduk situ. Budak-budak degree lah. Tapi zaman belajar ada pengalaman seram time kau dah habis belajar? Dah habis belajar. Tak ada. Masa dekat Shah Alam tak pernah mengalami lah. Cuma member je lah. Roommate pernah nampak mata merah lah. Mata merah tengah tinjau dekat, kau tahu batu angin kan? Batu angin Batu angin tu macam batu yang bolong-bolong tu. Macam mana cakap dia batu yang tindih. Dia macam kau tahu tak batu blok yang bolong-bolong tu. Yang orang baik yang bawa hiasan tu kan. Ada. Dia nak pergi toilet. Dia tak rabun lah. Kalau aku rabun aku pergi toilet aku tak pakai spek. Sebab tu kalau benda tu tinjau aku kat atas kau bodoh. Tak nampak pun. And then masa ni nak pergi toilet tu tiba-tiba masa tu pukul 3 pagi tau. Mata tu betul-betul dekat celah lubang batu tu. Mata merah tu. Dia tengah tengok dia. Gatal juga benda tu tau. Tengok lelaki pula tu kan. Hantu perempuan kan? Agak je kot. Aduh. Itulah yang kita kata orang cerita dekat belajar dekat universiti lah, kata serba sedikit yang seram lah. Itu okey lagi. Rumah aku lain Kip. Rumah aku yang aku duduk sekarang ni tepi ladang getah. Tepi ladang getah, depan tangki air. Yes, kombinasi yang terbaik. Aku pun masa aku duduk situ kan, apa hal lah, kenapa lah ada combo ni pula. Ada tangki air, ada ladang getah kan. Tangki air biasa lah, benda tu suka duduk situ kan. Betul. Masalahnya bilik aku setentang dengan tangki air tu. Lagi berdamage. Dekat rumah pernah kena? Okay, ni cerita ni aku tak pernah mengalami lah, tapi housemate aku yang duduk dekat rumah tu memang semua pernah mengalami. Aku seorang yang tak. Aku seorang tak pernah lah, alhamdulillah lah. Tapi housemate aku semua pernah. Orang yang datang rumah aku pun pernah nampak. Aku ni mungkin sejak tu tutup kot. Okay, first cerita yang aku ingat, masa tu kita orang masak nasi lah. Kau bayangkan nasi yang kalau kita periuk nasi tu, selalunya kan kita sebelum tidur kita akan rendam dengan air tau, bagi dia kembang lah. Orang kata tak elok tak rendam air, macam berkerak nasi tu kan. Masa tu aku malas. Yelah, aku yang masak, aku yang takkan aku nak settle kan. Aku harap housemate aku lah yang buat. Rupanya tak. Aku macam biar je lah periuk nasi tu atas tabletop tu. Terganggu macam tu, yang berkerak tu. And then kau tahu masa pukul 3 pagi, housemate aku tak tidur lagi. Dia tengah tengok TV dekat luar lah, aku dah tidur masa tu. Tiba-tiba dia dengar bunyi bercakar tau. Macam tu. Macam tu. Rupanya benda tu tengah makan kerak nasi tu. Dia nampak ke? Rasa dia nampak lah daripada belakang. Dia pergi dia tengok. Memang ada lah benda tu tengah. So dia memang Dia tengah makan. tengah makan lah. So hantu raya dia memang suka makan benda tu. Oh, kerak nasi. Yes, kerak nasi. Itu favourite. Okay, favourite hantu raya. So memang pengajaran untuk aku dengan housemate aku lah. Lepas tu memang kita orang rendam lah Rendam nasi. untuk basuh lah. Dia boleh korek macam korek yang macam korek macam tu kan. Cakar tu kan. Makan kerak tu. Tu satu hal. And then ada cerita yang berkaitan dengan ini. Memang aku geram dengan housemate aku juga masa tu. Dia masa dia duduk rumah kita orang ni, dia bawa barang-barang dia semualah ke bilik dia. Dan dia bawa satu barang yang aku tak tahu. Barang ni kalau orang tahu memang automatically ni benda ni ada benda selalunya. Kau tahu dia bawa apa? Keris kecil. Keris kecil warna macam warna emas macam tu. Memang dia punya dia bawa. Ini nak jadikan cerita ni. Okey. Cerita dia bermula sebelum tu aku geram.
Aku masak nasi banyak, tahu tak? Berpot-pot, 2-3 pot. Okay. Kau bayangkan, kalau kau masak malam, pagi esok tu kau macam expect nak buat nasi goreng lah. Basi weh. Nasi tu banyak-banyak aku masak basi, gila. Aku geram betul lah. Bazir. Weh, membuang macam tu lah. Masalahnya dia punya basi bukan basi yang macam dia berpeluh tau. Dia macam berlendir. Kau bayangkan daripada malam-malam aku masak. Malam tu aku masak. Ibarat macam dah 2-3 hari kita pergi lah pula. Pagi esok aku cedok, berlendir weh. Lepas tu aku macam, okay tak apalah. Mungkin aku buka plug tu sepanjang masa. Mungkin dia on heat, dia macam berwap dalam tu kan. Kalau on heat selalu lagi, maksudnya selalu okey. Patut macam tu lah. So aku buat eksperimen lah. Okay tak apalah, mungkin salah aku lah. So esoknya sebelum tidur aku tutup switch lah. Maksudnya tak on heat lah periuk nasi tu. Sama juga, basi. Dia punya basi tu memang basi betul lah. Memang basi je tinggal seminggu. Basi macam bazar Ramadan tu. Cepat pengalaman ni. Aku tengok kan, aku jam tau. Takkanlah aku masak semalam, hari ni dah basi. Masalahnya ada satu hari tu aku pernah masak nasi. Aku tak sentuh nasi tu aku tak makan lagi. Esok tu dah basi dah. Masa tu aku rasa macam nak nangis, macam basi rezeki kan, macam Yelah, basi kan. Lepas tu aku macam fed up lah. Lepas tu aku macam selalu masak cepat basi. So aku ambil lah inisiatif, dah lepas masak tu simpan peti ais ke, nak makan baru hangatkan balik. Okey lah. Tapi lama-lama macam sama juga berulang kali. Masa tu housemate aku dah duduk situ lah. And then masa tengah scroll Facebook satu hari tu, aku ternampak ada seorang ustaz ni. Memang aku follow dia lah kat Facebook. Dia kata apa tau, ada orang tanya dia, kalau masak nasi selalu cepat basi, tu tanda macam ada gangguan jin dekat rumah lah. Okay, dia kata macam tu. So cara dia macam mana? Baca surah ni, ayat dia, potongan ayat lah, ayat ni, potongan-potongan ni, baca waktu maghrib dalam suara yang kuat dekat ruang tamu. So masa tu adalah aku seorang. Aku pun dah buat seorang-seorang. Aku buat seorang-seorang. Masa tu aku memang aku nekat lah. Kau buat juga lah seorang-seorang pun. Aku lantak lah, aku nak jelema ke tak jelema ke, belakang cerita. Yang penting aku nak settlekan periuk nasi aku ni. Aku geram sebelum aku baling periuk nasi tu kat muka dia. Aku dah geram lah masa tu. Aku duduk dekat meja makan. Aku ingat lagi aku baca ayat tu. Aku refer lah kat Facebook tu. Okay, baca ayat apa lepas-lepas tu. Kau bayangkan masa aku tengah baca tu meremang baik. There's something yang macam orang baca Al-Quran selalu ni rasa tenang kan. Ini masa meremang. Rasa macam aku baca kuat, lepas tu rasa macam ada benda memerhatikan aku tau. Macam rasa tak selesa. Tak apalah, habiskanlah juga kan. Habiskan sampai habis. Okay, settle. Lepas tu buat macam biasa lah. And then housemate aku seorang ni dia ajak pergi rumah abang dia. Tinggal lah housemate aku seorang lagi ni, dia tak balik kerja lagi. Kita orang bertiga lah. Seorang lagi ni tak balik lagi. And then masa aku pergi kat rumah abang aku tu dalam pukul 11 lebih, dia call kawan aku seorang ni. Dia kata, boleh balik sekarang tak? Sebab ada benda berlaku lah. Okay, balik lah. Sampai kat rumah, dia tunjuk, dia kata dia nak buang benda tu. Keris kecil tu. Kecil je, macam kecil macam ni. Kecil gila. Memang alah macam kau nak tikam orang kan, tak rasa pun, tak rasa. Tapi keris tu dia warna emas, dia macam warna emas. Tak tahu lah emas palsu ke tak. Kalau emas betul lah, lama aku gadai lah. Nak diceritakan, sejak lepas aku baca tu, pada malam yang sama berlaku gangguan dekat rumah dia, dekat kampung dia. Rupanya keris tu ada dua. Satu kat rumah aku, satu kat rumah family dia. Abang dia letak kat sana. Abang dia punya, abang dia bagi kat dia. Satu lagi kat sana, dia simpan kat sana lah. Adik dia kena gangguan dekat sana, dekat rumah family dia tu lah. Mengacau-kacau. Lepas tu ustaz tu katalah, ada ambil barang apa-apa ke? Memang kata dia keris. Lepas tu dia kata, ada lagi ke barang dia? Kata ada, kat adik. Aku tak tahulah, mungkin daripada aku baca Al-Quran tu dia lagi ke sana. Lepas tu dia barang kat sana. Sebab mungkin keris kan partner kan, pasangan kan, mungkin dia relate lah dengan yang kat sana tu. Sebab kebetulan hari yang sama. So macam tiba-tiba mengacau-acau. Lepas tu ustaz tu telefon lah. Bukan ustaz, mak dia call, kawan aku ni.
kata suruh buang keris tu. Buang lah. Semasa aku sampai dekat blok rumah aku tu, memang cakap dengan kawan aku tu sini lah, kita orang bergerak pergi kat sungai Langat tu. Nak buang kat situ lah. Kat situ je yang macam accessible. Yang lain kan nak kena masuk hutan ke apa, takut pula aku kan. Lain pun jadi masuk hutan nak buang. Masa nak buang tu aku sempat lah tengok dia punya keris tu. Memang kecil macam tu. Tapi dia ada tulis Jawi. Jawi dia bukan Jawi yang kita cantum macam tu tau. Dia Jawi pegun. Jawi yang alif satu, bar satu. Sebiji yang tu. Sebiji tu. Tapi aku tak baca lah. Kalau aku baca benda tu ikut aku. Benda tu ikut aku. Aku baca dah hati je kan. Ini kalau tulisan Jawi cerai-cerai macam ni, selalunya macam wafak lah. Wafak tu macam pendinding. Selalunya kalau Jawi yang tu dia bagi tu kot. Yang asing-asing ni, yang tak cantum ni, memang wafak selalunya. Pelindung, pendinding macam tu lah. So masa aku tengok tu, ini bukan sebarangan keris ni. Aku cakap dengan dia, kau pegang selama ni, kau tak beritahu aku benda ni. Kata, manalah aku tahu, dia kata. Aku ingatkan barang biasa. Kau tengok macam ni, dah ada tulis Jawi. Tak takut dia. Kau dah tulis Jawi macam ni selalunya benda yang berkait dengan tu lah, alam sana. Apa lagi, baca tu bahasa selawat, baca ayat kursi semua. Lepas tu campak je dah dekat air tu. Lepas tu Alhamdulillah, lepas dah buang tu adik dia dah okey. Dan masa selesai semua memang okey lah. So memang lepas tu yang menariknya, nasi aku tak basi dah. Okey. So punca memang legit lah tu punca dia. Aku rasa benda yang menghuni keris tu yang makan. Dia duduk makan. Lepas tu dah basi. Mungkin yang korek yang periuk nasi tu pun mungkin dia. Boleh jadi juga boleh jadi juga. Masa tu dia dah housemate aku dah ada dah. Yang kawan aku yang baru tu baru duduk situ lah. Dan dia pernah cakap lah, masa tu dia first time masa tu duduk, dia keris tu dia letak dalam kotak tau. Masa tu dia jaga 2-3 pagi macam tu. Kan gelap kan bilik kan. Dia ternampak ada sepasang mata merah duduk dekat atas kotak tu. So maksudnya keris tu lah yang membawa benda tu kat rumah aku. Yes. Itulah dia ceritanya. Saya dah cukup lama kita cerita ni. Kau dah? Kau dah lebih Okay lah. Setakat tu je lah kita punya segmen podcast kita pada hari ni. Banyak lah Cikgu Faidah share cerita seram dia. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Kita kena part 2 lah nanti. Okay. So sebelum saya habiskan segmen kita ni, sekali lagi saya nak ingatkan podcast kita ni Sepatah Dua Kata dibawakan khas untuk anda oleh Pusat Tuition Maths Power. So ibu bapa yang mana belum lagi hantar anak ke pusat tuition dan berminat nak hantar, boleh hantar, boleh search je Pusat Tuition Maths Power. Jika berdekatan, boleh datang dan deki-deki lah tengok macam mana. Okay. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Faiz kita sebab sudi meluangkan masa datang ke podcast dan mengungsikan cerita seram dengan kita lah. Okay. So sampai itu saja. Nanti kita jumpa lagi di episod akan datang. Di mana? Di segmen podcast kita Sepatah Dua Kata. Yes. Ciao.